Kita di Majlis Bandaraya hari ini baru selesai mesyuarat prestasi aplikasi pintar MBS. Dalam mesyuarat ini kita membincangkan prestasi beberapa aplikasi yang MBS laksanakan. Aplikasi Flexi Parking. Yang kedua, aplikasi mobile apps itu Fast MBS. Dalam mesyuarat pagi ini kita ada beberapa keputusan yang telah pun kita buat. Pertamanya adalah Majlis Bandaraya Al-Usta akan menubuhkan satu pusat depo kenderaan rampasan. Kita akan menarik kereta-kereta yang terbiar di bahu-bahu jalan ke depo rampasan di Taman Saga. Kita jangka akan boleh mula beroperasi pada 1 Mei 2025. Selain daripada itu juga, mesyuarat ini telah meletakkan satu KPI lah kepada anggota Warden Trafik kita, mengeluarkan kompaun. Kita ada lebih kurang 23 anggota Warden Trafik yang melaksanakan aktiviti penguatkuasaan tempat letak kereta di Majlis Bandaraya Al-Usta. Kita telah pun menetapkan KPI setiap anggota daripada 50 kompaun kepada 100 kompaun satu hari. Yang bahagian Datuk Bandar telah pun menyatakan kita akan membuat penstrukturan semula bahagian penguasaan dengan akan menubuhkan satu unit tindakan khas lah. Mana unit tindakan khas ini akan membuat pemantauan secara berterusan mengikut jadual bagi seluruh kawasan Majlis Bandaraya Al-Usta atas semua kesalahan-kesalahan. Pada mesyuarat kali ini kita memperkuatkan bahagian penguasaan, melantik 20 pegawai daripada bahagian penguasaan secara khusus dalam unit tindakan khas yang bakal menjalankan tugas bermula 1 bulan Mei 2025.